dia bergerak, tapi yang ni tak bergerak. So, macam mana kita nak buat bila jadi macam tu? Kita matikan dulu switch, okay. Lepas tu pedal ni kita tekan dia, tekan dia sambil yang ni kita tolak ke sana, okay. Okay, ni korang kena ketatkan dia punya. Okay, yang ni ketatkan, dah. Yeay, berjaya. Berjaya.